Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi hari ini kita akan bersambung Training of Trainers Interaksi Quran siri 2. Jadi sebelum tu pastikan semua mendapat nota, ada 4 set nota. 3 set nota, 1 canvas. Bagi yang belum dapat boleh ambil dekat meja belakang lah. Dan bagi yang belum daftar, boleh daftar waktu rehat nanti sebab kita dah lewat, kita nak start dah. Jadi insyaAllah bagi peserta-peserta yang baru, saya perkenalkan, saya Dr. Zabidah, urus dia program. Penceramah hari ini Tuan Fazrul Ismail, jurulatih Akademi Sinergi. Jadi untuk siri 1, bagi yang masih belum dapat masuk dalam web tu, nanti pukul 10 lebih lagi tengok semula. Tanpa melengahkan masa, saya serah teruslah dekat Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Zabidah, seterusnya kepada Ustaz, Ustazah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bertemu pada sesi yang kedua TOT, Train of Trainers, Intensive Quran Topic, tuan ya. Jadi semua apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sangat selamat dapat datang ke sini. Dia punya perkataan boleh terbalik tuan-tuan ya. Okay. Tapi insya-Allah kita bersama pada hari ini, insya-Allah sekitar sampai jam 4 petang. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada yang pertama kali, ya, yang pertama kali. Topik yang pertama, okey. Oh, ramai ya. Okey, alhamdulillah ya. Dan yang sudah mengikuti siri yang pertama hari itu, okey, yang lain ya. Okey, baik. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah SWT dan tiada rakan kita yang dalam perjalanan. Satu, sebelum saya teruskan tuan, untuk yang pertama kali, program Topik ini adalah program yang sudah pun dilaksanakan di Kelantan, sudah habis siri yang ke-6 ya. Kita ada 6 siri dan penilaian sudah pun dibuat di peringkat sana ya. Ada yang sudah pun cuba nak mendapatkan black belt ataupun yellow belt ataupun red belt. Okey, yang pertama kali saya akan mengulang balik ya sedikit maklumat ini. Kemudian kita akan sama-sama melihat bagaimana tuan-tuan boleh bersedia ya. Dan untuk topik ini ada 6 siri, tapi minimum ikut adalah 5 siri. Tuan ya, minimum adalah siri kedua, kemudian tak boleh skip dah. 3, 4, 5, 6 wajib bagi tuan-tuan yang nak menghabiskan training ini untuk sampai ke hujungnya. Ya, dan program ini adalah program latihan tuan-tuan ya. Bukan sekadar dengar. Kalau tuan-tuan semalam yang datang program surah At-Tahrim ya. Kalau yang datang surah At-Tahrim, tuan-tuan dengar sahaja, tuan-tuan terlena pun tak apa tuan-tuan ya. Tapi kalau program hari ini lena tak apa, tak ada masalah ya. Tapi yang pentingnya ialah kita ada aktiviti ya untuk kita melatih ya.
Objektif bagi program ini, sebagaimana tuan-tuan mungkin maklum, pada nota pada minggu lepas kita ada bercerita tentang objektif umum program ini. Yang pertama, objektif program ini ialah untuk mendedahkan kemahiran tadabbur tazakur secara berstruktur. Secara berstruktur. Tadabbur tazakur dah ada, mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun mungkin first time nanti kita sama-sama. Tapi kita target adalah tuan-tuan biasa dengan tadabbur tazakur secara berstruktur. Yang pertama. Yang kedua ialah membina kemahiran penyampaian. Tuan-tuan akan menjadi penyampai. Sama ada tuan-tuan menyampaikan kepada audiens kurang 10 orang ataupun audiens pendengar 10 hingga 50 orang, itu untuk red belt. Dia ada 3 tali pinggang tuan-tuan macam masuk taekwondo kan. Jadi ada yellow, kuning, ada red, merah. Itu antara 10 hingga 50 orang. Tak pakai mic kalau tuan-tuan bercakap, biasanya cikgu dalam kelas, pensyarah, dan black belt untuk 50 ke atas. 50 ke atas. Yang pegang mic lah, secara ringkas mudahnya, yang nak jadi penceramah, yang akan menjadi penyampai di peringkat umum. Tuan-tuan boleh pilih, tuan-tuan boleh pilih nak jadi yang mana satu, dan di Kelantan penilaian akhir pada hari tersebut 9 orang yang menyampaikan di peringkat black belt, dan ada 3-4 orang lagi tak sempat sampaikan, tapi kita bagi masa ekstra sikit untuk mereka tetap juga melalui penilaian. Penilaian bertulis dan juga lisan, dan juga ada homework. Homework sepanjang program 6 bulan ini. Jadi homework pertama insya-Allah bermula pada siri yang kedua. Mungkin ada yang dah buat, tak apa. Tapi kita mula siri kedua ni kita sudah ada homework. Homework lebih kurang 50%. Homework lah, 50% lagi adalah penilaian bertulis dan juga penilaian akhir. Jadi homework ini penting tuan-tuan, untuk penilaian akhir tu dia dah dapat 50% dah. Yang menyampaikan, yang bercakap di hadapan bagi black belt yang saja yang akan bercakap di depan. Yang yellow dan red dia akan bercakap sesama kawan, tetapi kita minta rekod, so kita nak check quality, jadi insya-Allah bermula pada hari ini saja black belt dah mula bercakap. Nanti mic ni bukan saya pegang seorang. Yang dah target, saya target untuk black belt. Ini target yang ketiga, membina kemahiran asas penyelesaian masalah berdasarkan kepada Al-Quran. Tiga objektif. So black belt yang ada ataupun apakah requirement yang kata hitam, merah dan juga kuning itu ada di depan. Ada juga dalam nota tuan-tuan. Yang pertama ialah black belt ini homeworknya 60 canvas PDQ yang kita hari ini akan isi bersama, insya-Allah. Hari ini program tu masuk topik tuan-tuan, masa-masa kita tak banyak, Kita jumpa sehari, lepas tu tuan-tuan terus. Jadi kita terus masuk topik, Bagi yang pertama kali, black belt perlu siapkan 60 canvas PDQ level 6 hingga 8. Hari ini kita akan belajar level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, insya-Allah. Secara ringkas. Dan level 1 macam mana? Level 1 telah kita bincang pada bulan lepas. Nanti yang sudah datang bulan lepas akan cerita pada yang first time hadir pada hari ini, Dan kita akan buat latihan untuk kita semak kefahaman, insya-Allah. Kemudian menyiapkan 30 canvas SKDA. PDQ itu berinteraksi dengan Quran, SKDA itu solusi kehidupan dalam Al-Quran. Itu kita akan belajar pada siri yang ketiga. Siri ketiga, insya-Allah bulan depan, Kita ada canvas itu. Macam mana contohnya kalau katakan ada pelajar ke ataupun kawan kita kata saya ni sedih lah, macam mana nak selesaikan. So kita akan minta tuan-tuan cari dalam Al-Quran ayat mana yang bercerita tentang sedih tersebut dan bagaimana selesaikan. Itu kita belajar insya-Allah pada bulan depan. Kemudian menguasai HDE Advanced. HDE ini adalah Heaven to Earth. SKDA itu solusi kehidupan dalam Al-Quran. HDE itu Heaven to Earth. Itu adalah kajian. Bagaimana satu ayat Al-Quran dia diterjemahkan kepada nilai, kepada ilmu, kepada inovasi. Buat kajian lah. Kemahiran itu untuk black belt perlu ada satu topik yang beliau ingin kaji. Contohnya saya nak kaji tentang stres dalam Al-Quran, ataupun sedih dalam Al-Quran, ataupun ujian dalam Al-Quran. Pilih sahaja satu, dan kemudian di peringkat topik nombor 6, tuan-tuan akan present konten ataupun kajian tersebut, berdasarkan kepada Al-Quran.
menguasai minimum 900 perkataan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 1,700 perkataan sahaja, kata akar. Kata akar contohnya bukan perkataan yang telah dipelbagaikan. Jadi kitab ataupun yaktubu ataupun dia punya pecahan-pecahan itu consider satu. Consider satu. Ya. Jadi untuk black belt 900 perkataan. Ya. Bulan lepas kita ada bagi nota perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Ya. Tapi tuan-tuan boleh cari kelas lain ataupun kamus. Saya cadangkan adalah Ausfahani. Ya. Ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau tuan-tuan boleh berbahasa Arab lagi bagus. Ya. Tapi kalau yang tak ada bahasa Arab, boleh carilah ya yang 3 jilid. Saya tak pasti ada kat sini. Tak ada contoh tak ada. Contoh ada, nanti boleh tengok nanti. Iaitu kita target tuan-tuan boleh menguasai minimum ialah translate, terjemah tetapi kalau boleh apa kaitan maskan dan sikin dan sakinah contohnya root word ni sama, sakana, tetapi kita nak tengok tuan-tuan boleh menguasai kaedah begitu Jadi minimum adalah 900 perkataan. Nampak macam alamak kan tinggi sangat, tapi mudah saja. 900 bahagi 6, 150 perkataan sebulan. 150 bahagi 30, 5 je perkataan sehari. Kalau 5 tu senang je tuan-tuan. Syukur dah faham dah. Apa lagi? Sabar lagi. Redha, solat, hikmah dah dapat 5 dah, tak payah belajar lagi. Dah ada. Besok ambil lagi apa lagi? Bala contohnya kan. Kira lagi apa lagi? Infak dah tinggi sikit kan. Tapi okeylah, okey. Saum, ini dah biasa bercakap bahasa Arab dalam kehidupan kan. Apa lagi? Hijab, okey. Apa lagi? Awal, akhir kan. Itu Asmaul Husna tu kebanyakannya dah tahu. So 555 tuan-tuan. Hanya 900 saja. Bagi black belt. Bagi red adalah level 3 hingga 5. Hari ini kita akan bincang tentang tadabbur level 3 hingga 5. Menyiapkan 20 canvas SKDA sikit. Kemudian HDE hanya basic saja, dia tak perlu untuk defend kajian beliau, hanya bentangkan sahaja. Dan kemudian perkataannya hanya 600 perkataan. Jadi tuan-tuan kena rancanglah. Tuan-tuan 600 bahagi 6, 100 bahagi 30, mungkin 3 perkataan sehari. Mula belajar. Dan yellow paling rendah sekali, requirementnya masih lagi canvas 60. Pasal kita nak biasakan tuan-tuan membuat latihan tadabbur. Canvasnya adalah 10 solusi kehidupan. Kita minta untuk 10 permasalahan yang berbeza. Kalau black ini 30 masalah yang berbeza. Menguasai minimum 300 perkataan. 300. So 300 bagi 6, 50, 50 bagi 3, 1 hari 2 perkataan, 1 perkataan. Dan kita ada game nanti di tengah-tengah nanti saya akan tunjukkan. Ini adalah sebahagiannya infak daripada Totik Kelantan. Sebahagiannya. Jadi mungkin Totik Terengganu nak infak juga. Game ini di mana tuan-tuan main saja, nanti tuan-tuan akan menguasai perkataan. Setakat ini perkataan yang telah dimasukkan adalah 580 perkataan. Kita masih lagi translate, nak ubah, nak masukkan. Kita target 1,700 perkataan dalam Al-Quran itu akan masuk dalam apps tersebut. Tuan-tuan boleh download dalam iOS ataupun dalam Android. Kalau Totik Kelantan itu beberapa orang tu belajar bahasa Arab Al-Quran ini. Dia boleh terjemah itu bahasa dia main. Sambil masak pun dia main. Tapi berjaga-jaga, jangan sampai terbakar makanan kan. Tapi maksudnya dia belajar bahasa Arab, paling kurang terjemah dengan menggunakan apps yang kita insyaAllah akan introduce pada tuan-tuan. Kosnya itu sebahagiannya ditaja oleh Totik Kelantan. Awalnya kita nak jual, kita perlu developer lah tuan-tuan tapi akhirnya ada beberapa orang daripada Totik Kelantan sponsor. Jadi apps itu free bagi tuan-tuan, dan tuan-tuan yang nak infak untuk sponsor development ke hadapan nanti boleh berbuat demikian. Baik, tuan-tuan sekalian, kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan kita melihat pada satu kisah tuan-tuan Satu kisah tentang seorang anak yang berumur 9 tahun. Anak berumur 9 tahun yang beragama ataupun orang Yahudi bertemu dengan seorang pakcik, namanya Pakcik Ibrahim. Tuan-tuan dah pernah dengar kisah ini. Tapi saya bawakan kisah ini untuk menjadi tambahan kepada tuan-tuan. Bagaimana Al-Quran ini amat amazing. Amat amazing.
dan amat hebat sehingga kan ia memberi kesan kepada seorang anak Yahudi berumur 9 tahun ataupun sekitar 7 tahun 8 tahun begitu ya, di Perancis. Dan ini kisah benar. Beliau berkenalan dengan Pakcik Ibrahim ini sekitar 14 tahun. Nama pakcik Ibrahim, orang Turki yang duduk di Perancis. Beliau ada sebuah kedai. Apa yang dibuat oleh anak Yahudi ini namanya Jad, ialah beliau kalau pergi ke kedai tersebut, beliau akan pergi ke satu kawasan dan dia akan ambil sesuatu daripada kawasan tersebut. Lebih kurang inilah kawasan tersebut tuan ya. Ini sekadar ini dia. Dia ambil apa? Dia ambil coklat. Dia ambil, kemudian dia keluar tanpa bayar. Ya. Dan itulah minat dia. Pada setiap hari dia masuk, ambil, dalam poket, keluar. Setiap hari. Satu hari beliau ketika mencuri coklat tersebut, beliau kena tahan. Dan Pakcik Ibrahim kata, kau buat apa? Kan, lebih kurang itulah dalam bahasa Perancis ni tuan ya. Jadi dia kata, oh minta maaf pakcik, jangan beritahu pada ayah saya. Dan Pakcik Ibrahim kata, don't worry ya. Tak apa, lepas ni datang ke kedai pakcik, boleh pergi ke kawasan tersebut, ambil coklat kegemaran, hadiah daripada pakcik. Wah, anak ini tuan-tuan rasa bagaimana? Amat gembira. Jadi beliau pun datang dan hubungan dengan Pakcik Ibrahim tadi itu adalah selama 14 tahun. 14 tahun. Ya. Dan ketika dia datang ke kedai itu, dia kadang-kadang dia ada masalah apa sebagainya, dia cakap pada Pakcik Ibrahim. Pakcik Ibrahim akan bawa ke sebuah meja, ya, dan di situ dia akan tarik laci, dia akan ambil satu buku, ya, yang dia akan bacakan sesuatu daripada buku tersebut, memberi panduan kepada Jad untuk menyelesaikan masalah. 14 tahun. Ya, pergi ke meja tersebut, ada ambil. Ya. Dari masa ke semasa, Jad kalau ada masalah, dia akan borak dengan Pakcik Ibrahim tersebut dan dia akan buat demikian. Dan apa yang berlaku ialah Jad bila dah 14 tahun, ya, selepas 14 tahun itu Pakcik Ibrahim dipanggil. Ya, maksudnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedih Jad tersebut. Tapi dia meneruskan kehidupan. Selepas kematian Pakcik Ibrahim ini, anak Pakcik Ibrahim menyampaikan satu hadiah. Dan hadiah itu ialah apa? Buku yang dibaca tadi. Ya, buku yang dibaca tadi. Dan dengan sebab dia terkesan dengan Pakcik Ibrahim itu, dia tanya kepada Pakcik Ibrahim ataupun dia tanya kepada anak-anak itu apa isi daripada buku tersebut, pasal dia tak berapa faham. Ia dalam bahasa Arab. Dan dia kata, inilah kitab Al-Quran menjadi rujukan kepada orang yang beragama Islam. Jadi dia amat tersentuh sekali dengan Pakcik Ibrahim. Maka Jad memilih untuk memeluk agama Islam. Pasal itu selama ini dia tak pernah dengar Pakcik Ibrahim suruh dia peluk Islam. Dia tak pernah cakap kau kafir, kau sesat, kau masuk neraka, tak ada. Padahal bila dia baca dalam kitab itu ada perkataan itu. Jadi dia terkesan sangat. Dia rasa Pakcik Ibrahim ni memang special, masuk Islam, dan daripada situ semangatnya untuk ikut jejak langkah Pakcik Ibrahim. Ya, sehingga kan di Eropah tuan, 6,000 orang yang memeluk agama Islam. Dan dia dah baca Quran itu, tapi pada satu masa itu dia berjumpa dengan satu kawasan yang Pakcik Ibrahim gariskan satu ayat. Dan ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, bil hikmah, dan nasihat pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia mengetahui siapakah yang mendapat hidayah. Maka Jad ketika dia melihat ayat tersebut, dia baru perasan lah tuan-tuannya dalam Quran tersebut, kitab tersebut, ada satu peta Afrika yang diletakkan oleh Pakcik Ibrahim dalam mushaf tersebut. Maka beliau bila melihat pada ayat ini, dia kata no wonder lah Pakcik Ibrahim itu dia tak pernah menyesatkan, mengatakan dia kafir, dia Yahudi apa sebagainya. Ya. Pasal apa? Pasal rupanya Pakcik Ibrahim ini mengikut kepada standard ini. Ya, boleh nak cakap kalau nak berjidal di sini tuan-tuan ya. Tapi awalnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhan dengan hikmah. Dengan akhlak yang bagus, dengan cara yang penuh wisdom, dengan penuh hikmah. Bijaksana. Yang sesuai tuan-tuan ya. Orang ada ilmu tapi tak semestinya ada hikmah. Tapi kalau ada ilmu yang dia boleh letak pada bila yang sesuai, dengan kadar yang sesuai, orang terima pun rasa, wah, kan? Itu namanya adalah hikmah. Dan cara nak dapat hikmah ini sudah tentunya daripada wal Quranil Hakim, daripada Quran yang penuh hikmah. Maka dengan sebab itu, Jad yang dah tukar nama kepada Jadullah Al-Qurani ini, dia pergi ke Afrika. Dia bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dakwah kat sini dengan kaedah yang ditunjukkan oleh siapa? Pakcik Ibrahim. Dan Pakcik Ibrahim pun sebenarnya mengikut kaedah daripada ayat yang digariskan ini. Dia betul-betul jaga selama Jad bersama dengan Pakcik Ibrahim 14 tahun itu tak pernah ya, dalam biografi yang ditulis tentang Jad ini, dia kata dia tak pernah dengar Pakcik Ibrahim ini menyakitkan hati dia, padahal dia ini memang Yahudi. Tuan ya. Maka dia pergi ke Afrika. Berapa orang yang dia Islamkan? 6 juta. Dekat Europe 6,000. Tapi bila dia dah tengok kepada peta Afrika tersebut, dia berdakwah sampai 6 juta almost tuannya. Suku Zolo di Afrika yang terkesan dengan dakwah daripada Jad. Pada tahun 2003, Jad pergi ke Afrika, masih lagi berdakwah 2003 tuan-tuan, dan dia terkena sakit kat sana dan akhirnya Jad wafat, meninggal pada tahun 2003. Tapi mungkin kita tak berapa perasan sangat kisahnya ini, pasal kita bukan dekat Afrika tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ada kawan Afrika yang kulit gelap-gelap tu apa semua tu, cuba tanya, kalau dia suku Zolo tuan-tuan Zolo, dia bukanlah semua orang ke Afrika bawah Jad, tapi kalau Zolo memang akan kenal Jadullah Al-Qurani, dan dia baru saja meninggal 2003, 17 tahun yang pas. 16 tahun yang pas. Tuan-tuan sekalian, yang saya nak bawakan tentang kisah Jadullah Al-Qurani ni, rupa dia ketika dia dah dekat hampir-hampir dah meninggal itu. Dan sebenarnya saya bawakan kisah ini pada pagi ini adalah untuk kita sama-sama muhasabah bersama pada diri kita ya. Adakah kita ini pencuri coklat? Kan. Kalau kita bukan pencuri coklat dan kita bukanlah Yahudi, maksudnya kalau Al-Quran datang pada kita tuan-tuan, dia akan memberi kesan yang amat besar. Pencuri coklat Yahudi pula tu kan, tapi dia mengislamkan 6 juta orang. Kalau bukan pencuri coklat dan bukannya Yahudi, rasanya dia akan memberi kesan pada berapa orang tuan? Dia bukan pencuri coklat. Siapa yang kat sini bukan pencuri coklat? Dulu waktu 9 tahun. Tak payah angkat tangan tuan ya, bukan saya tanya suruh angkat tangan. Tetapi itu poinnya yang saya nak bawakan pada hari ini, memulakan program pada hari ini. Program topik ini tuan-tuan adalah untuk kita memberi impact kepada lebih ramai orang. Kalau dengan Al-Quran tidak memberi impact kepada lebih ramai orang, sebenarnya ada cabaran sikit untuk kita melihat adakah Quran itu yang tak berkesan ataupun kerana kita sendiri yang tak berkesan. Dan itu yang kita nak sama-sama doakan bersama. Tuan-tuan boleh konsisten siri 2, 3, 4, 5, 6 ini. Walaupun banyak kenduri, banyak komitmen, tuan-tuan harapnya dapat ambil masa ini sampai habis topik 6. Lepas tu tuan-tuan boleh ambil kenduri setiap hari. Tuan ya. Pasal memang strict sikit, siapa yang tak datang tuan-tuan ya, kita ambil rekod kedatangan.
Siapa yang tak datang dan dia tak siap homework, uh, kita akan kick out tuan ya. Saya beritahu awal. Tetapi kalau ada kata saya memang kena juga, tapi homework siap, okey, kita boleh consider tuan ya. Pasal sebenarnya homework pada setiap bulan adalah berbeza dan lebih daripada itu kerana saya mengharapkan tuan-tuanlah menjadi individu-individu seperti Jalullah Al-Quran tuan ya. Kalau boleh tuan-tuan bukan sekadar memberi impact kepada Terengganu ada berapa juta orang? Ada juta? Juta lah kan? Berapa juta? Hampir 1 juta. 1 juta. 30 juta takkan 1 juta aja katanya. Orang katanya ni 1 juta. Saya tak sempat saya berapa Terengganu. Siapa tu? Tak tahu, tak apa tuan. Nanti kita tengok berapa juta kat Terengganu. Jadi kita bagi-bagi kan. Tuan-tuan nak bagi jaga berapa juta. Kan? Tetapi menariknya tuan-tuan, bukan kita yang usahakan. Bukan kita. Jadwal Al-Quran ni mana boleh dibayangkan dia akan memberi kesan pada 6 juta tuan kan. Tetapi ia adalah kerana bila Quran itu sampai pada satu malam, malam itu dimuliakan. Namanya malam Lailatul Qadar. Bila ia turun pada bulan yang tertentu, maka bulan itu dimuliakan, bulan Ramadan. Bila yang membawa malaikatnya itu membawa Al-Quran, malaikat itu dimuliakan, malaikat apa lagi? Bila ia di apa lagi? Apa lagi yang mulia di sekitar Al-Quran? Quran turun kat mana tuan-tuan? Mekah dan Madinah, barakahnya itu sampai sekarang. Kan, tak payah buat promotion, memang orang bayar duit dia ke Mekah Madinah itu. Kan, sampaikan orang Arab kat sana dia dah relax dah tuan. Kan, jual apa saja pun insya-Allah laku. Pasal apa? Marketing oleh siapa? Oleh Allah. Maka tuan-tuan sekalian, adakah itu untuk Mekah, untuk Lailatul Qadar, untuk Ramadan saja? Bukan. Ini sudah dibuktikan anak Yahudi pencopet coklat pun bila dia masuk Al-Quran dalam diri dia, dia memberi kesan yang berbeza kerana bukan kita yang usahakan tuan-tuan ya. Yang kita usahakan ni, kita usaha datang 2, siri 3, siri 4 ini. Tetapi once Al-Quran itu sudah betul-betul sebati, maksudnya kita dah mula boleh proses Al-Quran itu dan kita pun akan mula menyampaikannya. Pasal kita tak akan bila dah amazing dengan Al-Quran tuan-tuan, ya, ajaba dalam surah Al-Jin, jin akan mula promote kepada orang lain. Orang lain lah, jin lain lah tuan-tuan ya, jin lain ya. Itu kaedahnya. Dia kalau dia dah masuk dalam hati itu, kalau dah ajaba, ya, dia dah rasa takjub, dia automatically akan sampaikan pada orang lain dan Allah yang uruskan. Tuan ya. Jadi berapa juta kita nak memberi impact itu, kita boleh tetap target, tetapi bukan kita yang usahakan. Yang perlu kita usahakan betul-betul ialah agar Al-Quran ini kita takjub betul-betul. Ya, tak adalah maksudnya datang program rasa takjub, kan? Dengar ustaz tadabbur ceramah, wah hebatnya. Tapi bila duduk seorang-seorang tu kita tak boleh nak ulang balik proses itu. Sudah ada pengalaman itu. Kan? Kita dengar ustaz ni tadabbur, wah. Tapi bila balik tu macam mana nak datang balik yang itu? Ini objektif bagi program TOT. Kalau program yang berinteraksi dengan 10 surah, kita expect memang okey lah tuan-tuan ya, kena datang ceramah, datang slot tadabbur, barulah rasa, oh ini surah At-Tahrim kan, ini adalah surah Mujadalah contohnya. Tapi bagi tuan-tuan, kita harapkan dengan 6 bulan ini, tuan-tuan akan jadi orang yang rasa kalau rasa down pun, saya ada kaedah untuk Al-Quran itu turun, masuk ke dalam diri, sehingga kan ia akan melonjakkan lagi semangat kita di dalam kehidupan. Baik tuan-tuan. Jadi kita mulakan program kita pada hari ini. Kalau kita tengok pada jadual pada hari ini, kita akan tengok kepada tadabbur tazakur, sambung kampus kita dan profil. Tuan-tuan akan mengisi borang profil. Tuan ya. Banyak soalan dalam profil tu ya. Tapi itu saya akan kumpulkan pada petang nanti. Jadi waktu rehat tuan-tuan boleh isi. Ya, tuan-tuan nak target black belt, red belt, yellow belt, kemudian apakah pengalaman-pengalaman yang ada dalam tuan-tuan berinteraksi dengan Al-Quran, tuan-tuan boleh senaraikan kat situ. Ya, jadi saya tahu baseline tuan-tuan di mana, ya, baseline. Pasal kita tidak expect bahawa kalau yang baseline-nya kosong, vocab bahasa Arab, jadi kita akan bantulah ya, kaedah macam mana nanti petang nanti. Sepatutnya pagi ni kita nak buat kumpulan, tapi saya letakkan ke petang nanti, tuan-tuan akan discuss. Tuan-tuan nak buat kumpulan bagaimana? Ya. Bulan lepas ada kumpulan kan?
Ada, tapi hari ini ada peserta baru. Kita akan form sekali lagi, tapi kumpulan kali ini final. Ya, tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah. Siapa nak tarik diri ke apa ke, basically dah habis dah. Ya, siri kedua ni, dan kalau siapa yang tak datang siri 2, siri pertama tak datang, dan tak boleh datang lah. Kalau nak datang, kena datang ke Johor pula insyaAllah, bermula lepas raya. Tuan ya, lepas raya kita akan mula lagi satu cycle, tapi kena datang kat Johor. Terengganu macam Kelantan jugalah. Kelantan kita buat satu round je dulu. Ya, kalau kita nak buat lagi, kita tunggu selepas habis semua negeri sampai tuan ya, kita round balik lah. Ya. Jadi itu sebabnya kita galakkan siapa kalau ada kawan yang dia kata saya nak datang tapi siri 1 tak boleh, siri 2 tak boleh, siri 3 boleh tak saya masuk, ataupun siri 4 tak boleh. Tuan ya. Tak boleh. Pasal apa? Pasal tuan-tuan nak ulang balik ya. Saya memang tak akan ulang. Tuan ya. Dan tengok rakaman tak sama dengan tuan-tuan berada kat sini. Kan? Tuan-tuan pun dah tahu macam mana pada bulan lepas. Baik. Jadi siri yang kedua kita akan tengok QTT dan REW. Kita bulan lepas kita dah tengok, tapi kita akan ulang secara praktikal. Ya. QTT REW ni apa kaedahnya daripada surah Yasin. Dan petang nanti kita akan mula mendengar Black Belt bercakap. Black Belt dah mula bercakap tuan. Bukan tunggu sampai bulan 6 baru bercakap ya. Black Belt petang ni dah cakap. Kita akan bagi ayat dan kita akan mula praktiskan sedikit tuan ya. So kita survey sikit siapa di kalangan tuan-tuan yang memang bersemangat untuk Black Belt. InsyaAllah. Kita doakan tuan ya, bukan kita yang kuat ya. Kita niat, kita minta Allah mudahkan ya. Baik. Red Belt. Red Belt. Red Belt. Okay. Yellow. Okay. Ada tak yang colorless, tak ada warna? Tak ada tuan ya. Kalau ada yang kata saya ni tak yakin nak pergi pada yellow, insya-Allah kita doakan tuan ya. Kita membantu tuan ya. Ini bukannya saya assume tuan-tuan dah tahu. Kita assume bahawa tuan-tuan tak tahu ya. Boleh kita bina sikit bersama insya-Allah ya. Baik. Kita mulakan melihat kepada konsep tadabbur pada nota tuan-tuan pada bulan lepas dah ada ya. Bagi kita tengok saya tak boleh tak saya dapatkan satu set nota. Saya nak tengok slide baru. Bulan lepas dengan bulan ni punya. Sampai itu kita baca ayat di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama tuan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini daripada surah Sad ayat yang ke-29 tuan ya. Nota bulan lepas rasanya tak ada ayat. Ada. Surah Allah. Nota Allah tak ada surah. Okey, tak apa. Nanti nota ini tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan di Open Learning nanti insya-Allah. Bagi yang belum mendaftar lagi, nanti boleh daftar di Open Learning ya. Dan access code sudah bertukar. Aksesnya adalah GANU. Tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan masuk access code bulan lepas tak dapat dah. Kena masuk GANU. Tuan ya. Dan siapa yang tak join lagi topik ke depan, basically kita akan tukar lagi password ini. Dan lepas tu akan benarkan siapa yang masuk dalam topik saja untuk akses. Ya. Pasal di situ nanti tuan-tuan boleh akses nota, slide-slide saya yang terkini, rakaman yang bulan lepas tuan-tuan mungkin dah tengok rakaman yang telah dibuat ya. Dan kemudian ada soalan-soalan untuk kita menambah lagi kefahaman masing-masing ya. Kalau perlu nanti saya akan upload video-video yang telah dirakam untuk tuan-tuan menambah kefahaman. Mana tahu tertinggal ke apa sebagainya ya. Dan tuan-tuan boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan kat situ. InsyaAllah kita sama-sama membantu. Baik. Tuan-tuan sekalian, ayat sebentar tadi adalah asas kepada tadabbur, tazakkur daripada Al-Quran.
ya, daripada Al-Quran. Walaupun ini daripada surah 38 ayat 29. Macam dah jauh sikit. Tapi sebenarnya kalau kita trace balik, apakah kepentingan kitab ataupun tadabbur ini? Ya, kita cuba lukiskan sikit dia punya perspektifnya, ya, agar tuan-tuan nanti boleh nampak kat mana, ya. Bila tuan-tuan bawa tadabbur ini, nanti orang tanya, ini tadabbur ni untuk apa? Tuan-tuan, ya. Jadi mari kita tengok. Ayat sebentar tadi, kita ada perkataan kitab, tuan-tuan, ya. Ada perkataan kitab. Okay. Kemudian barulah bercakap tentang tadabbur, ya, dan juga tadakkur tadi. Gitu tuan, ya, daripada ayat ini. Okay. Jadi ini dah ayat surah 38 ayat 29. Kalau orang baca buku, dia kena tengok pada bab 38. Jauh sangat. Okay. Jadi kalau kita bercakap dengan public, nanti tuan-tuan bercakap, nanti mereka akan tanya, mengapa kena tadabbur? Oh, pasal kita ada kitab. Mengapa kita perlukan kitab? Kerana kitab ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 2. Betul kan? Zalikal kitabu la raiba fi. Sambungannya tu kan? Ya, jadi dia bergabung dekat sini. Maksudnya dua ini notation cara menulis tuan ya. Dua tu nombor surah. Satu lagi nombor tu adalah nombor ayat. Ya. Jadi rupanya asasnya itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 2. Ya. Pasal kitab ini menjadi hudal lil muttaqin. Ya, jadi sebenarnya kita perlukan huda. Dan huda ini kita baca dekat mana tuan-tuan? Yang kita minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 6. Ya. Jadi ini asasnya. Maksudnya asasnya itu ada pada surah Al-Fatihah. Kalau kita nak berjaya, kita selalu akan memohon daripada Allah, ya Allah tunjukkanlah saya hidayah. Tunjukkanlah saya idea macam mana saya nak selesaikan masalah itu. Itu je. Siapa dapat hidayah daripada Allah SWT, kasih. Dia akan membuat kejayaan demi kejayaan demi kejayaan. Bila dapat hidayah saja tuan-tuan, itulah jadullah Al-Quran yang sebentar tadi. Dengan hidayah itulah Bilal bin Rabah. Dengan hidayah itulah Umar Al-Khattab. Dengan hidayah itulah bulan lepas kita bincang tentang Fudail Ibn Iyad. Bagi tuan-tuan yang ada kali pertama, nanti tengok rakaman, ya. Siapa Fudail Ibn Iyad ini? Pasal dia dapat hidayah walaupun dia sudah beragama Islam. Jadi hidayah ini macam mana nak dapat? Mesti kena baca kitab. Macam mana nak baca kitab? Kenalah tadabbur tazakkur. Kalau tak tadabbur tazakkur tuan-tuan, takkan kitab itu akan kita angkat sebagai kitab. Jadi apa maksud kitab? Ini mungkin vocab tambahan untuk tuan-tuan. Apa maksud kitab? Kitab maksudnya biasanya buku lah kita terjemah tuan-tuan kan. Tetapi dia sesuatu yang ditulis, yang tertulis. Dan pada situ kalau kita baca, nanti nak masuk Ramadan, kita akan dengar perkataan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Telah dituliskan. Tapi bukan telah dituliskan, itu telah difardukan. Pasal sesuatu yang telah tertulis tuan-tuan, dia menjadi perjanjian ataupun satu perlembagaan. Jadi bila kita baca zalikal kitabu la raiba fi, inilah kitab perlembagaan. Dia bukan sekadar buku biasa tuan-tuan ya. Pasal kalau sekadar nak baca berulang kali, kita boleh letak zalikal Quran. Itu sesuatu yang dibaca berulang kali. Tapi Allah letak kat situ zalikal kitab. Jadi perbezaan penggunaan perkataan itu sendiri pun akan menyebabkan ya Allah amazingnya Quran ni, bukannya random. Yang itu tuan-tuan kita ingin hadirkan pada setiap hari kalau boleh. Di kalangan trainer, di kalangan asatidz, di kalangan cikgu, ibu, ayah, pencara, agar kita boleh ulang-ulang pengalaman itu, dan kalau boleh amazing pada Al-Quran itu kita boleh transfer seramai mungkin orang dalam dunia. Ya, itu proses kita lah yang kita akan lalui. Baik. Jadi ini adalah perspektif tentang ayat ataupun surah Sad ayat 29 sebentar tadi. Okay. Jadi tadabbur tazakkur ini, yang pertama kita kena buat untuk mendapatkan lebih banyak barakah daripada Al-Quran ini, tadabbur. Yang kedua, tadabbur. Okay. Tadabbur ini maksudnya apa? Kita cuba bertanya apa mesej Allah dalam ayat ini. Ini topik kita bulan lepas.
Ya. Apa mesej Allah dalam ayat ini? Kalau tazakur apa? Dia punya soalannya. Apa peringatan? Jadi tuan-tuan tolong beritahu pada kawan sebelah itu, pasal mungkin beliau orang hari pertama, tolong beritahu pada dia apa itu tadabbur, apa itu tazakur. Kalau dia dah orang yang dah ikut bulan lepas pun belang sekali lagi sampai dia, kalau orang tanya makcik daripada hujung kampung, bukan kampung saja, hujung kampung. Bukan hujung dunia tuan-tuan ya, pasal dunia ini bukannya flat tuan ya, okey. Jadi kena pastikan di hujung kampung itu pun boleh kita cakap tadaburnya apa nak? Cuba cerita. Ya. Sila. Okey. Apa itu tadabbur? Sekali lagi. Apa mesej Allah dalam ayat ini? Mesej itu perkataannya tinggi sikit tuan-tuan. Turunkan lagi. Orang hujung kampung kita cakap apa? Macam mana? Perintah ataupun larangan. Peringatan. Itu masih lagi dekat kampung. Ni hujung kampung. Dah kampung benda. Gitu kan. Okey, macam mana tadi? Saya punya slang tak betul. Dah kampung benda. Begitu, tuan-tuan ya. Maksudnya sampai hujung kampung tu kita beritahu pada ni nak kampung benda kan. Allah nak kampung benda kat kita ni. Gitu tuan-tuan ya. Pasal itu yang saya nanti sampai kena anu ni, pasal saya punya slang tak betul ya. Jadi bila tuan-tuan boleh sampaikan begitu, sampai tu Allah kan begini gitu kan. Kalau apa kan? Okey. Jadi itu tuan-tuan, mesej ataupun apa objektif kita menghadirkan KOT ini. Tuan-tuan boleh sampaikan pada orang hujung kampung. Ya. Itu untuk tadabbur. Kalau tazakur, kita nak buat benda, okey, satu, betul. Alhamdulillah. Satu lagi apa? Itu buat benda tu itu tindakan. Okey, kalau peringatan, peringatan tu adakah hanya benda yang tak boleh buat ataupun apa sebenarnya? Okey, apa yang tak boleh kita buat, apa yang perlu buat. Tapi peringatan itu sebenarnya buat ke tak buat sebenarnya? Dia belum buat lagi kan? Dia baru nak ingatkan. Ya. Jadi kalau cakap orang kampung, hujung kampung macam mana? Ini kena kita ingat semua. Kan? Kalau kita baca saja dalam pada ayat ini, rupanya kita kena ingat semua. Kalau nak baca Quran ini kita kena apa? Tadabbur itu bahasa tinggi, tuan-tuan. Rendahkan balik. Nak tanya, nak tahu apa Allah kampung. Gitu kan. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bila begitu orang tak adalah rasa tadabbur tazakur ini adalah hanya orang keluaran Jordan sahaja yang boleh buat. Ya. Pasal apa? Pasal ia berulang banyak kali di dalam Al-Quran dan Allah offer ini, Allah tawarkan ini sebagai sumber barakah. Barakahnya apa pula tuan? Cuba cakap pada orang hujung kampung sekali lagi. Orang hujung kampung kat sebelah. Barakahnya apa? Cuba cerita. Silakan tuan. Nanti saya nak tanya apa jawapan tuan.
Mubarak. Okey, mari kita dengar kepada apakah maksud mubarak daripada hujung kampung. Ini nak cakap pada orang hujung kampung ni tuan-tuan, ya. Kita pergi perlahan pasal ini ulangan kepada peserta yang tak datang sini pertama. Ya, maksudnya tuan-tuan tahu apa maksud mubarak. Tuan-tuan tahu apa maksud tadabbur. Tuan-tuan tahu apa maksud tadabur. Kita, ya, yang kita bincang di depan. Okey, kita cuba. Jom cerita orang hujung kampung. Jangan cakap pada orang KL. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk mubarakah ni sesuatu yang berkekalan. Contoh untuk kebaikan, kekekalan. Kalau nak mudah lagi, kalau mubarak berkekalan, kalau kebaikan ni bila kita buat benda tu baru kita dapat. Tapi barakah ni bila kita tak buat benda tu stay berjalan, kita akan dapat. Maksudnya adalah kebaikan yang berkekalan, tuan-tuan, ya. Tubutul khair. Tubutul khair, ya. Kalau kita tengok dalam Asfahani, dia akan cakap istilahnya tubutul khair, satu kebaikan yang berterusan, ya. Dia seperti kita tengok di padang pasir itu ada nampak kolam oasis. Orang tu haus sangat, dan bila dia tengok kepada kolam tersebut, dia akan rasa amat excited. Wah, kan begitu kan. Jadi bagi orang yang dia tahu, dia walaupun dalam keadaan dia bukan orang Arab, tapi bila dia tengok kepada ayat Al-Quran itu, dia tahu bahawa kalau saya pergi program Quran, mesti ada sesuatu oasis. Excited itu. Dalam itu tandanya dia sudah mendapat barakah. Ya, dan orang yang dah ada perasaan itu, tuan-tuan, dia sebenarnya sedang dibantu lebih banyak lagi oleh Allah SWT. Ya. Pasal barakah ini, tuan-tuan, ialah dia tak buat pun kebaikan dia masih berterusan. Kalau hasanah, kita baca Al-Quran, kita dapat hasanah. Tak baca, dapat hasanah? Tak dapat. Baca dapat 10, 10, 10. Begitu kan? Alif, Lam, Mim dapat 30. Tak baca, tak dapat. Tetapi kalau tadabbur, pasal dapat barakah daripada ayat ini tadi, kesannya ialah walaupun dia tadabbur satu ayat, contohnya dia tazakkur, tapi barakahnya itu terus berjalan. Pasal apa? Pasal dia sudah pun mengamalkan intipati daripada kitab. Kitab itu dijadikan perlembagaan hidup dalam kehidupannya. Dia tak ada rasa bahawa Yasin, okeylah itu. Dia letakkan itu sebagai kitab, sebagai perlembagaan. Tuan-tuan kan? Jadi dia tahu bahawa oh, saya kalau nak bercakap, saya kena ada attitude bahawa saya ini apa, tuan-tuan? Yasin. Saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang bagus sekali menyampaikan, yang akan memastikan orang faham? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia jadikan sebagai SOP perlembagaan kitab. Tuan-tuan, ya. Itu kita dah bincangkan sebentar tadi. Okey, kita bincangkan sikit pada orang hujung kampung sekali lagi, ulangan saja. Hidayah. Kita minta hidayah setiap hari ni. Nak buat apa? Kan? Okey, nak buat apa sebenarnya hidayah ini? Cuba cerita pada orang hujung kampung kat sebelah tu, tuan. Hidayah ni untuk apa? Sila. Nanti saya nak tanya apa?
Okey, baik, kita dengar satu pendapat. Kalau nak cerita pada orang hujung kampung, mengapa kita perlukan hidayah? Silakan, siapa yang sudi berkongsi? Kita bagi sebelah kanan dulu dan sebelah kiri. Tuan-tuan, hari ini perlukan hidayah? Hari ini ada dapat hidayah ke tak? Dapat, okey. Apa tanda dapat hidayah? Ataupun sebenarnya ataupun cerita je lah pada orang kampung, hujung kampung, tuan-tuan. Hidayah tu apa? Silakan, siapa nak cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Hidayah. Hidayah ni macam kita dapat hadiah. Hidayah ini macam dapat hadiah, okey. Dia adalah petunjuk daripada Allah. Dan perasaan orang yang mendapat hadiah adalah excited. Okey. Jadi dapat hidayah itu macam dapat hadiah, menyebabkan orang itu gembira, excited. Okey. Dan ia adalah satu pilihan daripada Allah. Dan itu adalah pilihan daripada Allah. Okey, terima kasih ya. Dia dapat hadiah, dia excited. Dapat hadiah itu untuk apa? Tadi kita dah tengok istilahnya tuan-tuan kan. Hadiah ada kaitan dengan hidayah. Okey, kita suka, excited, tak adalah kita rasa macam confused, blank, tuan kan? Itu hidayah. Tapi kalau kita tengok balik, oh rupanya pada ayat kelima surah Al-Baqarah itu ada penerangan yang memudahkan kita nak cakap pada orang hujung kampung. Ulaika ala hudam min rabbihim. Kemudian orang itu mendapat hidayah, macam dia dapat hadiah, iaitu dia gembira. Tetapi tujuan hidayah ini untuk apa tuan-tuan? Al-muflihun. Kalau kita nak berjaya, makcik nak berjaya apa? Cerita. Kan? Cakap saja apa, nak berjaya, nak faham bahasa Arab ke, nak makan ke, nak dapat gaji ke, anak dengar cakap ke, ataupun apa lagi? Apa sahaja yang dimaksudkan dengan al-muflihun, berjaya di dunia dan di akhirat, maka kita perlukan hidayah. Pasal ada juga orang yang berjaya tetapi dia punya jalannya itu bengkak-bengkok. Barulah berjumpa dengan kejayaan. Tetapi kita tak nak yang jalan begitu. Kita nak jalan yang lurus. Kan? Dia lebih kurang beginilah. Ada orang yang dia pergi dulu neraka dulu, okay, pergi sana berehat dulu dalam neraka. Berehat ke? Bukan berehat, tuan. Lepas tu baru dia masuk ke syurga. Tapi ada orang yang kata tak nak. Saya nak kalau boleh straight, terus lurus sampai ke syurga. Dan itulah yang kita doakan dalam surah Al-Fatihah. Di akhirat terus ke syurga, di dunia ini juga kalau boleh terus kepada kejayaan yang ingin dicapai, walaupun mungkin ada cabaran, tuan-tuan. Ya, Chong pun ada cabaran, ya. Tapi kita tidak mahu. Dua-dua ada cabaran, tapi dua-duanya ikut jalan bengkang-bengkok, dan bila sampai akhirat pun bengkang-bengkok juga baru sampai ke syurga. Jadi itu adalah beberapa istilah yang kita dah tengok sebentar tadi. Hidayah untuk apa? Untuk berjaya. Tuan-tuan ya, rasanya amat menggembirakan. Dan hidayah itu kita hanya dapat apabila letakkan Quran itu, kitab itu sebagai perlembagaan. Sesuatu yang amat penting, kitab, tuan-tuan ya, bukannya Alkitab, bukannya sekadar baca-baca, kalau jadi-jadi, tak jadi nak buat macam mana. Dia tak bukan begitu. Dia tidak ada keraguan. Dan untuk memastikan kitab itu kita mendapat lebih banyak kebaikan. Ya. Kita bukan boleh baca kitab 24 jam, tuan-tuan. Betul kan? Jadi Allah bagi shortcut. Baca sikit tapi dapat kebaikan yang banyak. Bahasa Arabnya mubah. Macam mana nak baca sikit tapi dapat kebaikan, walaupun tak baca dapat juga kebaikan? Dua perkara, iaitu kena tadabbur dan juga tadabbur. Okay? Jadi kita sama-sama melihat kepada nota baru, tuan-tuan. Muka surat yang pertama ada di depan itu. Kemahiran tadabbur tazakkur. Ada BDQ with solo for trainer and speaker. Ya, tuan-tuan ya. Solo tu maksudnya ialah salah satu daripada teknik untuk kita memproses cara kita berfikir, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, ada istilah teknikal sikit, nanti saya cuba
kongsi-kongsikan nanti. Okey. Tadabbur yang kita akan belajar tuan-tuan, ia ada 8 level. Saya letakkan 8 level ini tuan-tuan mungkin tak jumpa di tempat lain, tapi ia saja saya sekadar nak menyusunnya sahaja untuk memudahkan. Memudahkan saya sebenarnya. Tuan ya, dan harapnya memudahkan tuan-tuan. Okey. Level 1 kita tengok pada satu ayat. Contohnya ayat di hadapan tadi. Okey. Ini satu ayat. Contoh. Dan level 1 ini kita tengok pada terjemahannya sahaja. Terjemahan sahaja, ya. Tidak memerlukan bahasa Arab, tidak memerlukan tafsir. Itu sekadar kita nak tengok saja terjemahannya. Itu level 1. Ini untuk makcik hujung kampung, tak pernah pergi Jordan, tak pernah pergi ma'had sekolah agama. Dia hanya boleh bercakap bahasa Terengganu je. Kelas sekolah pun dia tak pernah pergi, ya. Mungkin dia pun tak pandai baca Al-Quran, tapi boleh baca bahasa Melayu lah tuan-tuan, pasal dia nak faham bahasa Melayu ni, ya. Dia mampu baca terjemahan sahaja, ya. Dan level 1 ini rasa-rasanya dia perlukankah hidayah? Jawapannya perlu. Kalau dia nak hidayah, dia kena berpandukan pada apa? Kitab, okay? Alkitab. Dan kalau dia nak daripada Alkitab itu dia dapat mubarak, dia kena buat apa? Tadabbur tersebut. Jadi disitulah level 1 tuan-tuan. Dia bukannya tadabbur level 6, 7, 8, ini tahap tinggi, ya. Tetapi yang nak menyampaikannya, kalau bercakap di depan, kenalah ada level 6, 7, 8 tuan. Dia tak bolehlah dia level 1, dia nak mengajar orang level 1. Nanti bila makcik tu tanya, hari tu makcik ada belajar sabar ni, kita duduk dekat rumah betul-betul, kan? Tak payah nak berusaha, pasal Allah akan tentukan rezeki kita. Sabar. Betul ke ustaz? Ataupun betul ke cikgu? Waktu itu kita tak boleh menjawab pakai level 1 tuan-tuan. Walaupun terjemahan cakap sabar. Kita dah mula pergi pada level 6, perkataan. Oh, sabar ini maksudnya apa? Original daripada bahasa Arab. Jadi makcik tu, oh gitu. Jadi akhirnya makcik tu pun sikit-sikit naik jadi level 6 tuan. Ya. Kalau cikgu level 1, macam mana dia nak bawa makcik tu level yang seterusnya? Itu tuan ya. Tapi itu untuk yang berceramah lah tuan ya. Kalau yang yellow mungkin dia naikkan pada makcik tu level 2, ya, iaitu tengok kepada ayat sebelum dan selepas. Okey. So apa maksud ayat sebelum dan selepas? Ini ilmu yang diperlukan untuk level 2, 3, 4, 5 ini tuan-tuan. Namanya ialah daripada muka surat 2 itu saya ada cerita. Okey. Level 1 soalannya, apa mesej Allah dalam ayat ini? Dan tazakkur itu apa peringatan ataupun tindakan saya selepas ini? Ya, kita belajar dulu dia punya teorinya, kemudian nanti kita cuba praktiskan tuan ya. Jadi kalau nak mudah ceritanya, what, kan? Apa message? So kalau kita satu lagi, so what? Ini siapa yang suka bahasa Inggeris tu, kan? What? So what? Kalau dapat jawab so what, itu maksudnya tadabbur. Kan? Macam contoh ayat ini, apakah mesejnya? What is the message? Oh, Allah suruh kita tadabbur, memerhatikan ayatnya, tadakkur, ambil pelajaran. So what? Oh, selepas ini saya kena tadabbur. Itu tuan-tuan ya. Pasal Allah dah sampaikan mesej itu. Ya. Baik. Jadi syarat tadabbur level 1, ada syarat tuan-tuan ya. 1, tidak boleh menambah perkataan atau konsep baru. Tak boleh pula baca bahasa Melayu kat itu. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mematikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai hati nurani. Dia tambah perkataan. Contohnya apa? Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Macam berkat orang Johor tu. Kan orang Johor kalau balik pada kedua dapat berkat kan? Tuan-tuan pernah dengar? Tak pernah dengar? Nanti tuan-tuan pergi Johor tanya, ada tak berkat? Itu lebih kurang macam Quran lah tu. Orang Johor ni sudah beramalkan Quran daripada sejak dulu kala tadi. Habislah begitu tuan-tuan. Berkat orang Johor itu dengan barakah di sini lain. Tuan-tuan ya, adalah sikit kesamaan. Pasal apa? Dia pergi ke Duri, dia bawa balik makanan. Jadi makanan itu memberi kebaikan, tapi bukannya kebaikan yang subut, yang berterusan. Hanya sekali makan, betul habis lah tuan-tuan kan. Kecuali dia baca bismillah, dia mengamalkan Quran ketika dia makan itu. Dan point ni pasal dia mengamalkan Quran, bukan pasal dia makan. Ya. Okey. Jadi itu contoh tak boleh
tambah perkataan atau konsep baru. Yang kedua, boleh tukar dengan sinonim. Okey, kalau contohnya kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memerhatikan, sinonimnya untuk mereka memikirkannya, untuk mereka mendalami, itu sinonim. Tuan ya. Walaupun sinonim itu sebenarnya tidak sama dengan bahasa Arab, tapi okey, kita terimalah ya. Tapi jangan pula dia bagi benda yang lain supaya mereka, kalau memerhatikan tu dia kata supaya mereka membuat research di universiti. Boleh tak tuan? Itu jauh sangat dia punya ni. Jangan. Kalau nak tukar perkataan, nak pecahkan perkataan, itu namanya tafsir. Yang itu dia kena kuasai kemahiran yang seterusnya. Okay. Baik, yang ketiga, boleh rephrase, boleh nak tukar ya. Perkataan itu jadi bahasa. Contohnya, ini adalah kitab untuk ditadabbur dan tadzakur, ataupun untuk diperhatikan ayatnya dan mendapat pelajaran. Okeylah, dia tak ambil 100% tuan ya. Dia rephrase saja. Dia cantum-cantumkan ikut kefahaman dia. Tapi bukan tukar konten. Message mesti maintain. Pasal apa? Kita tidak mahu membuat perubahan apa-apa pun pada message tersebut. Ini adalah kemahiran tadika, tuan. Bulan lepas kita bincang tentang kemahiran di pesisiran pantai. Ya. Pasal kalau kita tak jaga perkara ini, kesannya nanti, terutama ini tentang tadabbur tuan ya. Tadabbur bukan tazakur. Tazakur boleh tambah perkataan. Kesannya nanti ialah, contohnya lah tuan ya. Katakan saya ubah tadabbur ayat daripada terjemahan itu, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan macam air hujan. Kan? Jadi tazakurnya apa? Mandi air hujan, nanti kita dapatlah macam Quran. Lain kan tazakurnya, pasal kita dah tambah perkataan. Nak tambah perkataan tadabbur tuan ya, dia mesti ada reference dalam Al-Quran juga. Iaitu level 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Ya. Itu disiplin yang kita kena jaga. Taxonomy belum tu tak apa, kita skip kat situ kerana itu teknikal. Okay, yang bawah tu adalah aktiviti, tak apa, kita skip. So level 2 hingga level 5 kita mula bercakap tentang ilmu al-munasabah, ya, ilmu al-munasabah. Mari kita cuba dulu level 1 ulangan sebagai panduan kepada tuan-tuan. Nanti pada selepas ini kita akan isi bersama tuan-tuan ya. Okay, saya bawakan ayat di depan. Kita akan cuba praktis. Mic tadi ada ya. Okay, mic itu pas ke meja belakang. Siapa-siapa lah boleh pegang mic tersebut. Apakah mesej dalam ayat ini? Apakah tadabbur? Ini kat sini. Mic di sini. Okey, siapa-siapa pun boleh jawab. Daripada meja tu lah. Mic tu sampai meja tu boleh jawab. Boleh ya? Boleh ya? Itu namanya paksawan. Ya. Sila salah seorang daripada itu. Apa mesej dalam ayat ini? Jadi sekarang kita perhatikan bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Melayu dulu, tuan-tuan ya. Kita nak beritahu pada makcik ujung kampung, makcik nak hidayah kan, makcik nak kena ambil daripada kitab, kena tadabbur tazakur, tapi level 1. Okey, apa mesej dalam ayat ini? Cuba dulu kita buat dulu. Silakan, Mike. Kalau tak dapat mesej cakap, saya tak dapat mesej. Okey. Tuan ya. Silakan. Ini meja tak black tak? Yang target black. Oh tak ada. Oh, yang ada black kat mana? Belakang ada. Sini ada. Siapa black? Black. Black bagi black. Pasal mic tu ada black. Tak apa tuan-tuan, ini praktis ya, tapi black akan diasah lebih sikit dalam program 6 bulan ini. Okay? Black kena bersedia pasal ini je masa saya nak mengasah tuan-tuan. Kan? Lepas tu dah tuan-tuan kena keluar, masyarakat akan mengasah dan kalau tepat okey, kalau tak tepat tuan-tuan akan dikutuk nanti. Jadi baik kita gunakan peluang ini. Silakan, apakah mesej dalam ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkataan yang paling mudah adalah Allah memudahkan Al-Quran itu.
Apakah mesej dalam ayat ini? Mudah. Apakah mesej bagi ayat ke ataupun kalau mudah je itu Mesejnya untuk kita belajar Al-Quran untuk belajar Al-Quran, dan mengambil pelajaran. mengambil pelajaran. Itu satu mesej yang kita boleh faham daripada ayat ini. Ya. Teruskan ke belakang, ada black belt. Kalau meja tu ada black belt, mengaku dan pegang mic tuan ya. Okey. Tak apa kalau tersilap tak apa. Ya. Black belt ni dia memang kena asalnya lebih sikit tuan ya. Ini bukan black belt. Bukan, tapi nak cuba boleh? Silakan. Apa mesej dalam ayat ini? Allah mudahkan Al-Quran ini untuk kita ambil pelajaran. Okey, terima kasih. Kita di kalangan orang yang mengambil pelajaran. Sekali lagi. Adakah kita ni orang yang ambil pelajaran daripada Al-Quran? Terima kasih. Alhamdulillah tepat. Itu tadabbur level 1 tuan. Kita pergi pada meja belakang. Apakah mesej dalam ayat ini? Tak semestinya orang depan dia dah bagi mesej tuan, orang belakang boleh ulang. Kecuali dia rekod, dia dengar, dia boleh. Okey, silakan. Apa mesej Allah dalam ayat ini? Mesej Mic tu je tak. daripada ayat ini adalah Allah memudahkan Al-Quran untuk kita untuk mengambil pelajaran. Yang kedua, adakah kita ni tergolong daripada orang-orang yang mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Dua mesej. Okey. Jadi tuan-tuan macam tadi gabungkan sekali satu ayat, tapi kita nak asingkan jadi dua pun tak ada masalah. Tuan ya. Yang penting perkataan itu direct daripada ayat tersebut. Okey. Satu lagi cubaan. Silakan. Sesungguhnya Al-Quran ini mudah untuk dipelajari, iaitu Allah mempermudahkannya. Al-Tawazan Yasrabna, Allah mempermudahkan Al-Quran untuk manusia, dan untuk diambil pelajaran. InsyaAllah kita mudah untuk belajar Al-Quran dan juga mudah untuk mengambil pengajaran ataupun pelajaran daripada Al-Quran. Okey. Untuk manusia tadi ada tak dalam ni ayatnya untuk manusia tuan? Tak ada. Tak ada. Jadi itu tambahan, tidak dibenarkan untuk level tadika tuan ya. Pasal ini bukan sekadar untuk manusia, jin pun dapat juga. Jadi bila kata untuk manusia, ni saya terus betulkan terus ya, pasal tak ada peluang lagi tuan, saya nak betulkan. Okey. Level 1 ini tuan-tuan, dia kena jaga perkataan, sabar, kurangkan perkataan. Ya. Pasal penceramah tuan-tuan, terutama black, dia ada keinginan untuk bercakap lebih perkataan. Tapi ketika berinteraksi dengan ayat untuk level 1, ini level 1 saja. Nanti kita pergi level 2 nanti boleh kalau kata untuk manusia ayat apa yang cakap bahawa peringatan itu untuk manusia. Kalau ada rujukan, okey. Tak ada rujukan dan maksudnya itu cakap daripada diri sendiri. Jadi kita tak benarkan begitu pasal itu disiplin dalam tadabbur. Jadi terima kasih. Ya, silakan. Saya nak menjelaskan ayat saya tadi, ayat Quran itu untuk manusia. Berpandukan ya ayuhan nas. Pandukan ya ayuhan nas apa? Ayuhan nas apa-apa je lah, ya ayuhan nas. Ayat apa? Surah apa? Tak ingat lah. Okey, kalau tak ingat tak boleh. Tuan ya. Dia mesti kena ada reference on the spot. Ini kita bercakap terutama black. Tuan ya. Dia menjaga disiplin untuk bercakap daripada pasal kita sedang berbincang tentang Al-Quran. Kalau bercakap saya nak borak kedai kopi tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi terima kasih diucapkan. Mic itu kita pas ke sebelah. Ya. Ada soalan daripada sini? Okey. Terima kasih puan ya. Saya ucapkan terima kasih. Ada soalan? Juga terjemahan. Kalau katakan dalam bahasa Arab tak ada, tapi dalam bahasa Melayunya ada terjemahan. Memang terjemahan tak tepat tuan. Ya. Tapi kita cakap tentang makcik hujung kampung, kan? Dia tak faham langsung kecuali boleh baca bahasa Melayu. Jadi it's okay, ya.
Cuma bila tuan-tuan nanti dapat level 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini proses tuan-tuan ya. Kita akan beritahu, oh sebenarnya makcik, sebenarnya dalam ayat ini ada tak perkataan maka? Ada. So yang tak ada ni apa? Orang yang mengambil pelajaran. Kan? Orang itu kita rasa, oh ini macam untuk manusia ni kan. Jin tak boleh ambil pelajaran je. Boleh, tapi pasal dia ada terjemahan diletakkan begitu. Itu tak apalah, itu pasal apa? Level 1 ni tuan-tuan, dia taklah tepat sangat. Ya, tapi at least kita kena maintain pada terjemahan. At least kalau orang tanya, mana awak dapat mesej tu? Terjemahan. Tuan ya. Tapi kalau tuan-tuan ada bahasa Arab, tuan boleh pinpoint, dalam ayat ini tak ada perkataan man, kan? Kat sini mim muddakir. Jadi itu technical sikit, kita bincang selepas ini. Ya. Kita assume tuan-tuan adalah orang yang tidak ada bahasa Arab yang datang program ini. Tapi kalau tuan-tuan ada bahasa Arab, nanti tuan-tuan lebih cepat lagi lah untuk menguasai level 6, 7 dan 8 untuk datang insyaAllah. Okey, Mike di mana sekarang? Ya, soalan. Dalam kesedaran kalau pakcik ujung kampung tu, contohnya kalau ayat Quran yang sekarang ni, kalau kita kata Quran ni mudah, tapi ada orang nak belajar. Itu saja. Itu saja. Quran ni mudah. Ada tak? Betul. Ya. Tapi perkataannya banyak ke sikit tadi? Sikit je. Pendek ni tazkirah. Tambah sikit, kan? Nanti kita baca ya. Sambung lagi level 2 sebentar lagi kan. Okey. Pasal apa? Pasal kita nak disiplinkan tuan-tuan, ya. Kita bersama ketika membawa mesej ni dalam masyarakat tuan-tuan, kita tak campur pendapat kita. Ya. Pasal kalau campur pendapat, itulah yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Orang membawa Al-Quran, tapi bila ada pendapat sendiri, itulah yang orang confuse. Tuan ya. Dan kita doakan Allah jaga kita, jangan masukkan pendapat kita. Nak bagi pendapat seterusnya pun ada rujukan yang seterusnya. Jadi kalau kita borak-borak kedai kopi, okey tuan ya. Ini ketika pegang mic tu utamanya. Ya, banyak kerosakan yang telah dibuat bila pendapat sendiri masuk dalam ceramah agama. Tuan pernah dengar kan? So itu yang kita nak cuba jaga daripada program ini, graduate daripada program ini. Okey, kita ambil satu ayat lain. Praktis kita. Ustaz, Jom, saya ada satu soalan. sila. Daripada ayat ini, kalau kita tambah macam tu, sesungguhnya Allah dah janji yang Allah memudahkan Al-Quran. Perkataan janji itu sendiri macam dia ada perkataan asal. Janji ke, kata ke apa ke, kalau tak ada tak payah. Ya. Dia cakap je, ayat ni mesejnya Allah kami mudahkan. Kan? Kami mudahkan itu Allah dan juga orang-orang ataupun makhluk-makhluk kerajaannya lah, ya, Allah sebagai fokus. Ya. Kita tambah yang lain, janji. Nanti dia cakap janji itu bila dapat? Susah pula nak jawab tuan. Kan? Sesungguhnya itu memanglah kat sini dia fokus pada qad. Ya. Tapi kalau dah tanya janji, pasal dia tak ada perkataan kat situ, so kita nak kaji susah pasal dia bukan daripada perkataan bahasa Arabnya. Ya, tapi kalau memang ada perkataan bahasa Arabnya, then maksudnya janji dia mempunyai banyak istilah dalam bahasa Arab. Mithaq, waqt, ya. Jadi itu ada berbeza-beza kesannya itu kepada bila kita masukkan perkataan tambahan. Ya. Baik. Kita ambil satu lagi ayat. Okey, silakan. Kumpulan sana. Satu wakil. Apa mesej Allah dalam ayat ini? Dah biasa kan baca. Apa mesejnya? Okey, betul. Baik, daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya kita memohon daripada Allah SWT
agar ditunjukkan kita jalan yang lurus. Sekali lagi, apa mesej Allah dalam ayat ini? Maksudnya ialah dalam Al-Quran tu ada jalan yang sebenar-benarnya yang perlu kita ikut. Ikut dan jalan. Jalan ada. Ikut yang mana? Tak ada. Jalan yang lurus. Okey. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia lebih kurang itu je tuan-tuan. Ambil je. Apa mesejnya? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Okey. Tak boleh nak ubah banyak pun. Tuan-tuan ya. Okey, terima kasih. Ya. Tuan-tuan pun akan jam tengok. Macam mana nak pusing? Tak payah pusing. Tuan-tuan. Itu ambil je. Pasal kalau kita tadabbur kita pusing tuan-tuan, tazakkur nanti lagi pusing. Tapi kalau katakan tadabbur, mesej Allah apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tazakkurnya, ingat Fazrul, kena selalu minta daripada Allah agar dapat jalan yang lurus. Itu tazakkur, boleh tambah perkataan. Tapi kalau kita ubah tuan-tuan, nanti tazakkur lagi jauh perginya. Contoh, kita kata, tunjukkanlah kami cara untuk menguruskan kehidupan dengan jalan yang lurus. Nanti tazakkur jadi apa? Ingat Fazrul, kehidupan itu sentiasa bingkang-bingkung. Lain pula jadinya kan? Pasal dia ambil daripada mesej itu sendiri. Faham ya? Okey, baik. Kita cuba satu ayat lain. Silakan, meja seterusnya. Apa mesejnya? Silakan. Dr. Syakir bagi pada Terengganu. Meja seterusnya, silakan. Apa mesej Allah dalam ayat ini? Meja-meja tu, stop kat meja tu. Kat situ meja tu. Siapa yang pegang tu? Silakan puan. Apa mesej dalam ayat ini? Terus. Mic tu memang dia tak reception. Alif Lam Mim, Ustaz tak ada kat situ. Okey. Baik, terima kasih. Okey. Gitu ya. Jadi tazakkurnya saya memang tak tahu Alif Lam Mim ni apa. Allah sahaja yang tahu daripada situ. Kan? Jadi selesai. Betul ya. Kita mengaku sahaja dalam tazakkur itu peringatannya bukan semua benda yang kita boleh tahu. Pasal Allah tak nak kita tahu semua perkara. Kan? Kalau saya tahu semua perkara tazakkur ni kan, kalau saya tahu semua perkara gila saya jadi dalam hidup ni. Kan? Tapi alhamdulillah saya tak tahu apa yang tuan-tuan tengah cakap dalam hati masing-masing, kan? Kalau saya tahu masing-masing cakap, kenapa basic sangat ini kan, mudah sangat, saya pun akan tertekan. Kan? Tapi saya tak kisah pun. Pasal saya tak tahu apa tuan-tuan cakap. Kan? Yang penting kita sedang belajar level apa sekarang? Level 1. Baik. Kita berehat sebentar. InsyaAllah selepas ini kita akan pergi pada level 2 hingga 7. Sebenarnya tadi kita revise bagi yang tak hadir pada level 1 bulan lepas. Dan lepas itu kita akan terus selepas ini. Kita akan melihat bagaimana level 2 hingga level 8 berjalan. Ya, insya-Allah. Kita berehat sebentar. Jam 11 kita kembali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum makan boleh makan, bagi yang ada tak cukup
nota ke apa ke boleh jumpa saya kat meja belakang Bismillah. Bismillah. Bismillah.